Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fransyaira Piti Suhaini dan saya memegang nombor metrik GB250157. Dalam video ini, saya akan membuat refleksi mengenai falsafah pendidikan dan kurikulum iaitu falsafah rekonstruksinisme. Bila saya faham tentang falsafah rekonstruksinisme ni, saya nampak sebenarnya pendidikan ni bukan sekadar untuk sampaikan ilmu, tapi dia sebenarnya satu cara untuk mengubah masyarakat ke arah lebih baik. Belajar ni dia bukan sekadar belajar untuk lulus atau dapat kerja, tapi belajar perlu peka terhadap isu semasa dan berperanan dalam menyelesaikannya. Kalau kita lihatlah dalam konteks TVET ini, antara isu semasa yang jelas ialah kekurangan tenaga mahir walaupun ramai graduan menganggur. Ini menunjukkan wujud jurang antara kemahiran yang dipelajari dengan keprendasi. Di sinilah falsafah rekonstruksinisme yang sangat relevan kerana ia menekankan pendidikan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi. Melalui pendekatan ini, kurikulum TVET perlu lebih fokus kepada situasi sebenar dalam industri. Contohnya penggunaan teknologi IR 4.0, automasi dan keperluan kemahiran digital. Ini bukan sekadar belajar teori atau kemahiran asas semata-mata, tapi mereka juga perlu terlibat dalam projek sebenar seperti penyelesaian masalah dan inovasi supaya mereka lebih bersedia untuk menghadapi cabaran dunia pekerjaan. Selain itu, isu persepsi negatif masyarakat terhadap TVET ni sebenarnya masih wujud, di mana ia menganggap TVET sebagai pilihan kedua. Di sini, rekonstruksionisme ni melihat pendidikan sebagai medium untuk mengubah persepsi ini dengan menghasilkan graduan yang berkualiti, yang berkemahiran tinggi dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Pada pendapat saya, peranan guru ni juga penting untuk membawa pendekatan ini dengan mengaitkan pembelajaran isu semasa supaya pelajar lebih sedar tanggungjawab mereka dalam masyarakat sebenarnya penting. Keseluruhannya, falsafah rekonstruksionisme ni membuka pandangan saya bahawa pendidikan TVET bukan sekadar untuk individu, tetapi untuk membina masyarakat yang lebih maju dan seimbang.